Lama lah aku tak jumpa dia. Apalah khabar dia Lama betul aku tak jumpa dia. Telefon pun tak angkat. Tak apa, kita telefon dia kembali. Nak kembali. Apalah. Pak lah orang. Aku tengah sedih ni. Kacau pula lah mereka ni. Nombor-nombor rompak juga rumah aku ni. Macam kenangan. Kawan aku ada 2. Mana ni? Pasal ni ada orang datang lah. Siapa tu? Macam kenal je. Kau kenal macam aku kenal kawan aku. Apa khabar kawan? Apa khabar? Khabar baik je. Kau okey tak? Okey je weh. Kalau aku nak duduk sini. Duduk sini? Mak kata pagi ke? Mak aku tengah kerja ke? Oh. Jangan betul dia tak main game sama-sama aku nak duduk rumah kau lah. Boleh. Jom. Masuk lah. Terima kasih. Kau lupa apa? Lupa apa benda? Hari ni kan hari jadi kau. Hari jadi aku. Kau jaga rumah aku ya. Aku boleh beli kek. Pincang kereta? Yelah. Pincang kereta ambil lah. Aku tengah nak tidur ni. Latih tau. Okey. Dah. Okey dah. Okey. Dah aku pergi dulu. Bye hati-hati. Kembali juga kawan aku cuy. Dia mah tu dia. Kan kita dia dulu macam kereta kancil. Tak apalah, kita bawa je lah kereta kancil ni. Kereta sport ni. Kat mana jual kek Oi, apa ni? Ini dia. Ni cari selama-lamanya. Ini okey dah, jom kita bawa balik. Ya. Kita ni jadi kata aku tak simak kan. Dia aku kembali. Yeay. Kawan, buka pintu. Sabarlah, siapalah orang ni? Udah. Buka pintu. Tak tahu lah. Apa sebenarnya baru. Kawan. Happy birthday, Ryan. Happy birthday, Ryan. Ya, terima kasih. Doa ni macam aku lah. Tapi aku tengah sedih. Kenapa kau sedih ni, Ryan? Sebab kawan aku lagi satu. Kalau kau lagi satu, mana dia? Dia sikit. Tak tahulah dia pergi mana. Tak apa. Kerja dia aku. Okey dah. Jom kita marah. Yeay. Apa kek tu? Cepat. Nanti pasti. Nanti lah. Aku tu koyak ni. Okay, hari ni hari jadi aku. Korang nak bagi aku apa benda tak? Yang ni kawan aku. Sebelum ni. Okey. Sampai jumpa. Yahoo.